Abang Mike, Okey. ni kalau macam Tengah-tengah. Jap. Sekarang kita berada kat Taman Ehsan Kepong. Ini adalah rumah teres yang sangat-sangat klasik. You boleh tengok design dia, grill dia, sofa dia. Okey, yang penting lantai dia. Lantai ni sekarang ada duit pun tak dapat nak pasang balik. Okey, rumah pintu masuk sini ruang tamu kita. Okey. Ruang sebelah ni adalah ruang makan kita. Ruang makan kita sangat besar, boleh muat at least 8 hingga 10 orang. Okey. Sini jap biar I finishkan. Ini bilik pertama. Okey, besar. Besar. Ini bilik kedua. Okey. Ini semua design yang klasik saja dapat. Okey, rumah moden memang tak ada sudah. Abang Mike, ni kalau macam tak Jap. Dengar sini adalah sunlight yang sangat-sangat cukup. Okey. Natural light. Okey. Ini bilik ketiga. Ni apa? Semua pun cukup besar, dia panjang. Ada kupu-kupu juga Abang Mike. Ada 1,800 square feet. Okey. Belakang lagi adalah kita punya tapo. Okey, tapo Jap. Tapo cukup muat U size punya kitchen cabinet dengan tabletop. Okey. Dan lagi pun 10 orang masak bersama pun tak ada masalah. Ni Abang Mike. Sebelah sini adalah 2 bilik, 1 bilik mandi, 1 dandas. Okey. Tengok bilik pintu dia. Sekarang mana tempat? I nak cakap. Okey. Yes. Apa yang nak cakap sekarang? I nak pergi toilet. Toilet sebelah sini. Dari tadi cakap tak berhenti. Pukul kang.